Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat tom yum campur. Salah satu daripada bahan dia kita nak bubuh daging. Selalu tu tom yum kita tak bubuh daging. Jadi hari ni kita nak bubuh daging. Ini daging sedikit saja. Kita ambil bahagian yang lembut, mungkin batang pinang lah. Okey, kita nak potong dia. Potong dia macam biasa, ikut lawan era. Mula ni kita ikut era. Kemudian bila kita nak bagi dia senang untuk dimakan, kita lawan era lah. Potong nipis-nipis. Besar-besar tak apa, tapi nipis. Okey, daging dah kita potong nipis-nipis. Sepatutnya kita rebus dia dahulu supaya bahan-bahan yang lain tu sekejap masaknya. Daging yang lambat. Kalau kata andai masak sikit-sikit kat apa tu pun dia rebus juga. Jadi kita nak rebus dia dahulu. Hai, hari ni kita nak buat tom yum campur. Kalau masak tom yum ala Thai ni memang perkara yang paling mudah. Sebab kita katuk-katuk, campak. Katuk-katuk, campak. Orang letih ke orang dah tak larat sangat pun boleh buat. Jadi bahan-bahan yang kita perlu adalah kalau kita nak buat tom yum. Yang pertama sekali kita ada daun ketumbar. Daun ketumbar tu macam kena ada lah. Ni daun limau purut. Ini pokok tom yum katanya. Memang senang ditanam, membiak dan cepat kalau kita tanam sendiri. Kemudian yang kedua yang perlu ada serai, lengkuas, halia. Halia tu terpulang. Kalau nak bubuh boleh, tak bubuh boleh. Kemudian bawang. Kena ada. Kadang-kadang zaman dulu tu yang dalam tom yum kita tu kan, kalau kita beli zaman dulu-dulu tu serai dengan bawang je banyak. Okey, bawang putih, limau nipis ni kita ambil dia punya dia punya air dia. Kemudian bahan-bahan dia tu yang lain tu terpulang pada kita lah. Kalau kita nak bubuk udang boleh, sotong boleh. Kemudian daging boleh. Ini carrot. Ini jagung, sudet jagung. Itu susu. Cili. Itu saja bahan-bahan paling mudah untuk kita buat tom yum campur. Jom kita mulakan macam mana cara-cara untuk kita buat dia. Ini serai, lengkuas, batang ketumbar. Ini adalah bahan-bahan yang pertama dulu kita nak campur. Terjun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bawang besar. Senang je. Kita potong dia kasar-kasar. Dia tak boleh nipis-nipis. Okey, kasar-kasar. Kita bubuh semua sekali lah. Sebab bahan kita banyak. Bubuh semua sekali. Berasa. Okey. Ni bawang putih ni. Kita nak katuk dia saja. Okey. Dah. Kita tunggu bahan-bahan yang pertama tu mendidih dahulu. Kemudian kita masukkan ini. Bila kita tengok dia dah mendidih, kita campakkan pula bawang besar dan bawang putih. Kita potong memanjang-manjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ketuk juga. Kemudian kita masukkan dia. Angin. Tadi daging tu kita rebus dahulu. Kita masukkan daging dahulu. Dengan dia punya ada dia punya air dia tu masuk sekali. Kita masak dia biar sampai sebati.
Okey. Ni limau nipis, kita nak ambil air dia sahaja. Kita sediakan siap-siap. Okey, kemudian kita masukkan carrot. Ini perencah tom yum. Kita masuklah. Nak masuk banyak boleh, nak masuk satu punya dia. Jadilah satu je. Sebab kalau kita buah lengkuas dengan serai tu, bahan-bahan tu kalau dah rasa macam tom yum lah. Okey. Bawang dah nampak lembut dah ni kan. Okey, kemudian kita masukkan sotong. Sedikit garam, sedikit rasa. Dah 5 purut ni dah nak lupa dah dia. Tak bubuh lagi. Kita buang, ambil yang tengah ni. Okey. Kemudian daun ni. Yang panjang sangat. Ni ketumbar tanah. Nama je. Bila kita masuk daun tu, wangi dia macam jadi lah dia. Okey. Okey. Kita masukkan udang. Dan sudik jagung. Okey. Okey, kemudian kita masukkan susu cair. Tak payah 1 tong lah. Dia cuma nak bagi lemak-lemak je. 1 ni pun cukup dah. Ini air limau nipis. Udang tu kita masak dulu. Okey, boleh rasa sebelum kita angkat macam mana rasa dia. Okey, hari ni kita masak tom yum campur. Kita masukkan daging. Bila kita masukkan daging, dia punya kuah tu, tengok lagi sedap lah. Selalu tu kuah dia cair je. Hari ni kuah dia kemain lagi. Cuba kita masukkan bahan-bahan yang berbeza daripada biasa-biasa kita masuk. Sotong dengan udang dengan ayam tu perkara biasa je. Hari ni kita nak buat yang lain sikit. Mungkin yang biasa buat tu memang tak ada hal lah. Yang tak terfikir untuk buat tu, mari kita buat. Tom yum campur, kita bubuh daging. Sedap. Udang. Okey, bahan-bahan ni bila kita masak dia lama, dia lagi sedap sebenarnya. Daripada kita masak bawang tu tak berapa-berapa masak, daging tak berapa-berapa masak. Dia kalau kita masak tu memang cantik, dia tu kurang lah. Tapi yang penting rasa dia. Okey, sekarang kita masukkan ketumbar. Nak buat banyak pun boleh, tapi kita buat sikit-sikit je lah. Okey, kita masukkan ketumbar. Jadi kepada yang menonton, cuba rasa sedap atau tidak. Dan kita jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Bye.